Dia semua Mami punya pasal lah. Mami cepat sangat menghukum dia. Maira tak jawab lagi? Tak. Fik pergi rumah dia. Fik bawa bunga. Nak minta maaf dengan dia pun dia tak nak keluar. Dia tipu Fik. Dia kata dia tak dekat rumah. Padahal Fik nampak dia tengah intai Fik. Apa ya hati dia ni? Samalah dengan Mami pun. Mami call dan message dia. Langsung dia tak jawab. Tak layan Mami. Fik dah pergi office dia dah? Dah. Tu pun dia selalu tak ada. Fik tahu dia tengah mengilat dari Fik. Dia semua Mami punya pasal lah. Mami cepat sangat menghukum dia. Okey. Mami mengaku. Mami salah. Sorry, okey? Mi, tolong Mi. Fik tak boleh hidup tanpa Maira. And Fik tahu Maira tu tak bahagia dengan si Budin tu. Mi, please Mami do something, Mi. Okey. I try my very, very best. Mami akan cuba sedaya upaya Mami pujuk Datin Oki tu. Okey.